Polis Terengganu menumpaskan sindiket pengedaran dadah yang menjadikan rumah sewa sebagai stor bahan terlarang dalam satu serbuan di Dungun Kelmarin. Operasi jam 5 pagi itu merampas lebih 1.3 kilogram dadah pelbagai jenis. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Ning Abdul Halim Nikmat berkata, seorang lelaki tempatan berusia 25 tahun turut ditahan dalam operasi di Kampung Kertas Pulas, Kuala Abang itu. Hasil pemeriksaan menemui pil yaba, syabu dan heroin yang dianggarkan bernilai lebih RM116,000. Dadah ini mungkin dalam lebih pada 3 bulan lah. Sebab dia sewa situ pun baru 3 bulan dan kita percaya juga dia ni bergerak dari satu tempat ke satu tempat mencari stor di mana yang selamat untuk dia simpan. Suspek yang ditahan berperanan sebagai penjaga stor dalam sindiket terbabit dan dipercayai aktif sejak awal Januari lalu. Ujian air kencing terhadap suspek didapati negatif dadah. Suspek yang mempunyai 2 rekod jenayah lampau berkaitan dadah kini direman 7 hari mulai semalam.